semua, bertemu lagi dengan saya Cikgu Ramli, guru ekonomi anda. Hari ini kita sentuh satu lagi keadaan ekonomi iaitu deflasi. Deflasi berlaku apabila harga barang jatuh secara berterusan dalam ekonomi. Ini memberi kesan yang tidak baik kepada firma yang bertindak sebagai pengeluar barang dan perkhidmatan. Nampak murah, tapi ini bahaya. Bila harga jatuh, peniaga rugi, pekerja hilang kerja, pengangguran meningkat. Nampak murah. Harga barang makin jatuh tau. Macam mana mau untung? Terpaksa saya buang pekerja untuk jimat kos. Saya baru saja diberhentikan kerja akibat kemelesetan ekonomi. Syarikat kata nak gulung tikar. Macam mana lah nak sara keluarga ni? Inilah kesan kemelesetan ekonomi. Apabila perniagaan tidak lagi mampu bertahan, pekerja akan kehilangan pekerjaan. Bila ramai hilang kerja, kuasa beli akan menurun dan ekonomi akan terus perlahan. Pertumbuhan ekonomi negara akan menjadi lembab. Sebab itu penting untuk kita faham ekonomi supaya kita lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Nah, itu saja video kali ini. Bye!